Salah satu collection yang aku rasa macam pelik lah juga, iaitu jenis Nissan. Nissan ni ialah Nissan Skyline made in Thailand. So yang ini merupakan Skyline GTR kalau tidak silap. Lepas tu GTR 32 red version. Tapi yang membuatkan dia rare sebenarnya ni, kadang-kadang harga dia ni pandai murah, harga pandai mahal. Jadi semuanya bergantung kepada kadang-kadang daripada scalper juga, daripada orang juga. Cuma untuk kita tengok detailing apa semua tu memang cantik sungguh lah guys. Tapi ada juga lah beberapa crack sudah, sebab beberapa kali sudah jatuh anak aku main. Tapi tidak mengapa, kita just lanjutkan saja untuk simpan ni sebaik yang mungkin. Sebab harga dia pun boleh tahan juga dalam sekitar 40 hingga 80 ringgit pun boleh jadi. Ini merupakan jenis, kalau tidak salah, jenis Gran Turismo. Tuh detailing dia. Cantik bos. GT, bukan GTR, GT ya.